Baju hujan jatuh pula. Oh, masuk dah. Oriental Coffee double. Hantar PR dengan Datuk Seno. So, jom hantar order ketiga dengan keempat. Oh, baju hujan jatuh pula. Patutlah aku koyak. Aduh. Boleh pula dia jatuh. Bahaya betul lah. Siapa tak ada orang accident. Koyak lagi. Suruh bini jahit lah. Hujan teruk. Okey. Boleh pusing-pusing lah. Baru 4 order. Kita jalan-jalan dulu lah. Pusing-pusing, try cari order. Lepak sini dulu lah. Tadi ambil shift sebab tengok macam nak hujan. Lepas tu dia renyai-renyai. So aku stand by ambil shift. Itulah kadang-kadang hujan ni susah nak dijangka. Tak ada order, tak ada order. 6.40 dah. Aduh, malas lah. Masuk pula. Nak dulu jalan share jalan share. Entah mana ni? Signal tambahan signal. Oi. Ke mana boleh lah kot. Saya nak gerak baru dia masuk. Aduh. 869. 8. Kat ni dulu lah. Apa tu? Gombak sentuh je. Ramai ada. Kalau Panda ada je. Ada je yang biasa main area sini. Biasa kalau diorang tak ada order, diorang lepak dekat KFC kat Sentul Raya tu. Diorang selalu lepak itu. Allah. So 5 order hari ni pada pukul 7 kita off lah. Syukurlah untuk hari ni, besok pula lah. Kalau korang rasa korang suka dengan video ni, support sikit dengan like, komen, share ke, untuk aku lagi semangat nak buat video seterusnya. Ok, kita jumpa lagi.